Tahukah anda, e-waste ialah barangan elektrik dan elektronik yang mudah rosak atau sudah usang. Antaranya telefon bimbit, televisyen, peti sejuk, mesin basuh dan komputer riba. Jika dibuang sembarangan, bahan toksik seperti plumbum, kadmium dan raksa boleh mencemarkan tanah dan air. Inilah punca kerosakan alam sekitar dan juga kesihatan kita. Laporan Asia News Network pada tahun 2025 menyebut Malaysia telah menjalani 24.5 juta unit e-waste setakat tahun ini, jauh lebih tinggi berbanding tahun sebelumnya. Ini petanda jelas bahawa masalah e-waste di negara kita kini semakin membimbangkan. Proses pelupusan e-waste yang salah satu menyebabkan penyakit serius, kerosakan paru-paru, masalah buah pinggang dan pencemaran udara. Tetapi dalam e-waste juga tersembunyi sumber bernilai, iaitu emas, perak, tembaga yang boleh dikikar semula untuk pembuatan yang baru. Jadi e-waste bukan sekadar sampah, ia adalah peluang untuk kita semula secara bijak. Di dalam rumah kita selalu jumpa barang elektrik lama yang rosak, telefon bimbit lama yang sudah tidak hidup, laptop rosak, peti sejuk yang tidak sejuk, mesin basuh tidak berpusing, kipas yang berdengung, televisyen yang skrin gelap. Jangan campak ke dalam tong sampah biasa. Apa yang kita boleh buat? Simpan di tempat khas di rumah, asingkan daripada sampah domestik. Bawa terus ke pusat pengumpulan e-waste berdaftar. Kalau tidak pasti, buka aplikasi My e-waste atau laman web ewaste.doe.gov.my untuk cari lokasi berhampiran. Bahkan, jika ada e-waste bersaiz besar atau mahu buat aduan pencemaran, hubungi hotline Jabatan Alam Sekitar 1-800-88-277 atau terus ke pejabat JAS Negeri Berhampiran. Ingat, hanya kontraktor berlesen dibenarkan kutip dan angkut e-waste. Ingatlah, setiap daripada kita ada peranan. Kita perlu asingkan e-waste, kontraktor kutip dengan selamat, pengitas semula jalankan proses kita semula yang cekap dan kita semua bersama-sama menjaga bumi untuk generasi akan datang. Jangan biarkan e-waste merosakkan bumi kita. Mari bertindak hari ini. E-waste di kita, bumi terpelihara, alam sekitar tanggungjawab bersama. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita semula e-waste!